Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih sedang menonton pada episod yang ke-14. So, saya sebagai selaku host, nama saya Amir Irfan untuk podcast Nadi Isukan, episod yang ke-14. Hari ni, episod kali ni kita ada sosok yang agak penting juga dalam sebagai player ataupun competitive player. Satu ketika dulu, sangat terkenal. So, saya mau perkenalkan Encik Aiman Amirul. Ya, betul. Betul? Betul, nama saya Aiman Amirul. Aiman Amirul. Tapi kalau dikenali sebagai Man Parang Man Parang. Macam mana boleh dapat nama Man Parang? Dia cerita dia simple je sebenarnya. Dia nama tu saya copy daripada member saya. Member saya tu dia daripada dia housemate saya lah. Kiranya housemate saya waktu saya study dulu. And then nama in-game satu game ni, nama dia game Dota. Jadi nama dia dalam tu Mat Parang. Jadi kita orang question lah kan. Kenapa nama Mat Parang kan? Nama dia Mat. Nama dia Mat. Muhammad lah. Nama dia Mat. Lepas tu tambah belakang Parang. So kita orang tanya lah, kenapa nama ada Parang belakang kan? Dia sendiri pun tak tahu. Di sini betul. Dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri tak tahu. So, Man Parang? Jadi nak dijadikan cerita, waktu tu game PUBG baru keluar dan saya tak tahu nak letak nama apa. Sebab saya nak nama tu ada nama saya lah. Kiranya IGN tu nak ada nama saya, which is Man kat depan atau kat belakang, tak kisah. Asalkan ada. Sebab saya tak suka, sebab macam sebelum ni saya pernah letak nama pelik-pelik lah, macam nama pelik lah, kiranya bukan nama saya. Dan bila jumpa member game dekat luar, dia akan panggil nama tu, bukan nama Man. Jadi saya rasa macam tak best lah. Nama Man Parang tu ketika dah famous ke ataupun sebelum famous? Sebelum Sebelum famous tu lah. waktu tu memang PUBG PC baru keluar. Yelah, setahu saya Man Pa PUBG PC ke? PUBG PC. Alright. Okay, Man Parang. So orang panggil Man Parang kan? Tak ada koma. Tak ada koma tak ada koma. Man Parang terus. Right. Panggil Man Pa lah. Mostly semua orang panggil Man Pa. Betul. Man Pa, apa Tak peranan? Boleh nak cakap. Tak nak tanya mana dapat Man Pa. Mana dapat? Itu ni lah, budak-budak Discord. Budak Discord. Budak Discord Discord scene game apa? Game PUBG. PUBG lah masa tu lah. PUBG PC. PUBG PC lah. Man Pa saja. Man Pa Kenapa rang tu dibuang? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Diorang duk panggil Man Pa. Dia macam melekat lah sampai sekarang. Alright. Man Pa, apa peranan Man Pa dalam dunia e-sport sekarang? Tak kisahlah, bukan sekarang lah. Maksudnya sebelum ni ke sampai sekarang. Ni nak cerita waktu player dulu ke macam mana? Boleh, tak masalah. Okay. Jadi sebelum ni saya as professional player sejak 2018 sampai 2023. Saya jadi player. And then selepas jadi player tu, semua orang player. Man as a pro player. Professional. Yes, pemain professional player untuk PUBG Mobile lah. So saya main untuk PUBG Mobile. Waktu PUBG PC saya tak pro sebab tak ada gaji apa semua lah. So tak dikira sebagai professional player. Sebab saya cakap professional player ni ada gaji apa semua. Ada management. Jadi waktu PUBG PC tu tak kira lah. Jadi daripada 2018 hujung tu sampai 2023 hujung juga saya jadi player. And then after that saya move on to management side. Di belakang tabir lah kiranya. Daripada 2024 sampai tahun ni dah 2024. Man, 2026 man. 2025 lah kiranya. 2025 lah. Ni masuk tahun baru ni? Tahun baru ni saya baru je masuk ke Makna. Baru 2 bulan ke 3 bulan. Baru 2-3 bulan masuk as e-sport director. Saya tak nak cakap role tu, cuma humble. Alright, sebagai macai.
Mampa ada mention tadi tentang professional player, ataupun Mampa sebagai pemain profesional lah. Dan sekarang masih lagi sebenarnya kan title tu, ke macam mana? Tak apa man, jawab lagi man. Jawab je. Dia tak ada profesional lah. Macam saya cakap, professional player tu dia ada bergaji apa semua. So untuk sekarang tak ada. Tak ada lah. Bukanlah professional player, tapi ada juga Tapi kadang-kadang ada nama tournament. Mamparang ni pernah jadi satu fenomena dalam Malaysia. Dalam Malaysia, Asia tak silap. Sampai ke Indonesia, Thailand. Nama Mamparang ni sekarang orang duk sebut-sebut Mamparang satu ketika dulu kan. So, saya nak tanya, apa yang game Mamparang yang betul-betul jatuh cinta di first game Mamparang bermain? Yang boleh rasa, oh, saya boleh bermain game. Macam tu. Game first yang betul-betul saya jatuh cinta saya sebenarnya memang main game shooting game je daripada kecil sampai ke besar. Shooting game. So saya memang lebih ke arah shooting game. Dan game, kalau secara jujurnya, game yang paling saya minat awal-awal yang keluar memang PUBG lah. Okay. Tapi yang sebelum-sebelum ni saya ada main game Blackshot, saya ada main Wolf Team, saya ada main CSO. CSO tu dia kira MAT version M80, version awal dia lah. Pernah main lu? Pernah main? M80 saya tak main. Saya main CSO. CSO je? CSO, lepas tu dia tutup CSO tu, dia keluarkan M80. And then man, nak tanyalah kan, bila man dah rasa apa, time tu dah bermain game kan, first jatuh cinta dengan game, apa orang kata, dulu dah ada dah isukan ni sebenarnya, cuma orang tak nampak masa tu. Dan man pun sebenarnya tak sedar ketika tu adalah dunia isukan ni sebenarnya dah ada masa tu. Dan tiba-tiba macam mana man boleh masuk scene dalam dunia e-sport ni? Secara jujur memang saya tak pernah fikir pun yang isukan ni sebagai satu career. Ada juga waktu saya sekolah menengah, ada tournament Blackshot apa semua, kawan ajak main tapi tak lepas lah. Mak saya tak bagi keluar, pergi sampai KL, sebab tournament kat KL saya duduk Ipoh masa tu. Naik train ni waktu dah form 4 lah, macam tu lah. Rasa macam nak pergi, kawan ajak pergi main offline tapi tak dapat. Lepas tu waktu tu saya ada kawan lah. Waktu saya PUBG PC, saya ada satu kawan tu, dia memang professional player CS punya player. Waktu tu dia cakap lah, dia punya gaji 1,000. Waktu tu macam main game pun boleh dapat 1,000 Tahun berapa man? 2017-18 macam tu lah. Ya, banyak lah masa tu lah kan. Dia professional player CS. Dan member dia pun Davai, macam kalau abang kenal Davai. Untuk Valo tu, tu teammate dia juga. Oh, waktu tu teammate. Waktu tu lah. Waktu tu Davai masih lagi main CS dekat Malaysia. So bila saya nampak, mau ni 1,000, banyak ni. Dan waktu tu dia rasa macam banyak gila, tapi dah sekarang rasa macam zaman dah berubah man. Zaman dah berubah, betul. Dulu nasi lemak 5 sen. Sekarang RM2.50. Alright, kalau nak cerita pasal ekonomi, mungkin banyak cabaran yang Mampa dah lalui dalam dunia e-sport ni. Maksudnya sekarang ni apa yang Mampa duduk sekarang memang dah, orang kata apa, dah nama pun dah ada, create name as a ambassador lah, itulah, inilah, macam-macam job yang Mampa pernah dapat. Cuma saya nak tahu, ramai yang tak tahu. Orang tengok, oh Mampa ni famous, Mampa ni satu fenomena kecoh satu Malaysia, yang Mampa ni kaki langgar lah, apalah, satu ketika dulu di PUBG. So orang tak nampak di sebalik, sebelum Mampa terkenal ni, apa cabaran awal Mampa dalam dunia isukan? Okay, saya lompat balik pada topik tadi lah. Okay, lompat balik. Tadi pun macam tak habis lagi. Oh ya, tak habis lagi. Okay, minta maaf lah. Minta maaf. So, jadi cabaran dia awal-awal tu, dia tak diterima oleh parents lah, of course kan. Waktu tu e-sport, betul. Orang cakap,
Waktu tu zaman mak ayah nak suruh kita jadi engineer, jadi doktor. Even saya sendiri pun belajar sampai saya belajar engineering. Tapi tak kesampaian, orang cakap rezekinya dekat isukan. Jadi saya go through with isukan. Dan awal-awal memang parents tak bagi pun masuk. Bukan tak bagi lah, tak support lah untuk masuk tournament, main game semua kan. Sebab rasa macam buang masa. Even kalau saya sendiri sebagai bapa pun, kalau saya rasa anak tu tak boleh pergi jauh, saya pun tak nak support juga. Benda yang sama lah. Betul. Jadi mak ayah saya start support saya lepas saya dapat achievement. Saya dapat sebab mula-mula saya masuk tournament semua kalah. Kalah masuk tournament kalah. And then at the end saya ada masuk satu tournament ni, dia qualifier untuk wakil Malaysia ke Thailand waktu tu. Jadi saya berjaya untuk jadi wakil Malaysia untuk ke Thailand waktu tu. Dan start daripada situ baru nampak parents saya support lah. And then start situ journey saya bermula lah untuk PUBG PC, lepas tu PUBG Mobile. Okay, itu perjalanan So itu perjalanan dia lah. yang nampak. Itu untuk sisi mak ayah saya. Yelah, cabarannya mak ayah lah. Salah satunya itu, of course. Betul. Mak ayah pun tak nak tengok yang kita. Mak ayah mana nak tengok anak dia gagal, betul. Bila Mampa mention tentang cabaran awal adalah parents. Saya nak tahu masa Mampa ketika dah masuk ke dunia sukan ni kan, siapa orang yang pertama yang beri sokongan? Siapa orang yang pertama betul-betul? Sebab selepas Mampa dapat achievement, baru mak ayah Mampa beri 100% untuk sokongan kan. Before, siapa di tangan belakang yang angkat Mampa ketika waktu tu? Dia rasa tak ada pun. Tak ada. Tak Maksudnya ada pun. diri sendiri lah. Dia sendiri lah. Mostly dia sendiri. Sebab Motivate lah. even saya punya wife pun, saya kahwin pun sebelum saya masuk, sebelum saya jadi professional player pun saya dah kahwin. Okay. Jadi untuk wife saya pun saya still nyorokkan. Saya ada stream tau. Saya streaming apa semua. Wife saya pun tak tahu yang saya streaming apa semua. Oh ya ke? Biar betul man. Ya betul. So dah lama macam tu barulah wife saya tahu yang saya ada So, buat stream live stream. senyap lah. Stream saya senyap. Dalam bilik lah. Buat macam lah kalau tengok live stream macam Mampa media pun biasa. nampak santai je. Macam Sebab kena awal-awal macam sembang dengan member. betul. Sebab saya sebenarnya introvert. Oh ya ke? Tapi sekarang nampak macam menipu je kau. Yes. Nampak menipu. Padahal Jadi kelakar saya orang training je. training benda tu. Okay Man, bila Man cerita tadi, menang, kalah, at the same time Man dapat belajar sesuatu, apa yang Man dah lalui, Mampa dah lalui. Apa momen Mampa yang paling manis sekali sepanjang dalam dunia isukan? Momen paling manis saya rasa tournament pertama saya lah, yang saya main untuk PUBG Mobile, PMNC 2018. Waktu tu Okay. waktu tu memang Dan itu line up waktu tu line up ada saya, ada Drax. Drax. Lepas tu 2 orang lagi mungkin korang tak kenal. Saya sebut je nama Jimboy dengan Geek. Nama dia Geek. Jimboy. Jimboy dengan Geek. Saya kenal. Kau kenal? Fans you do. No. Fans gang. Oh, okay. Satu ketika tu fans gang lah. Jadi waktu tu kita orang masuk, boleh kata underdog lah. Tapi still ada orang yang kenal saya. Macam caster sendiri kenal saya. And then ada fans-fans juga yang kenal. Tapi mostly yang datang kat situ semua fans Fredo. Waktu tu ada Fredo main. Betul. Jadi waktu tu memang penuh lah. Waktu tu kat mall mana, saya tak ingat mall mana. Mall tu ada 3 tingkat tu penuh orang tengok. Lupa dah mall mana lah. Lupa lah mall mana. Itu yang paling manis sampai lupa. Okay. Tak Alright ingat Man. lah mall. Sebelum Man pergi ke PMNC, dulu Man pernah ada pergi main beberapa tournament distrik, orang panggil. Maksudnya distrik tu tournament jalanan, macam di Ipoh, Perak satu ketika dulu. Bawa nama gang tak silap. Waktu tu dah ada Euro Gang sebenarnya. Dah ada dah? Dah ada. Macam mana Man boleh Sebab waktu apa Man
Terfikir? Berfikir apa? Terfikir nak masuk tournament tu? Sebab sebelum PMNC tu kita orang ada masuk satu tournament lain kecil lah. Tak adalah kecil ingat, besar agak lah. Waktu tu dia collab dengan apa cosplay tu. Apa nama? Apa dia? Comic Fiesta. Comic Fiesta. Comic Fiesta. Tapi time tu ML time tu sorry time tu PUBG-M saya ingat lagi caster dia apa? Saya tak ingat siapa. OTG dengan Amy. Waktu Comic Fiesta. Yes, no bukan Comic Fiesta, ni yang dekat PMNC. yang saya nampak Mampa sendiri hadir. Also ada beberapa lah yang pro player sekarang kan. Satu ketika dulu dia bukan also Jimboy masa tu. Man bawa Jimboy masa tu. Tak silap. Kot. Kan. Aku tak ingat lah. Tu tahun 2018 ke 17. Mana yang Ipoh? Kat Ipoh tu. Kat yang Meru. Ipoh tu lepas saya dah dapat sponsor Yudu semua. Oh ya. Yeah. So tak bawa nama Yudu pun masa tu. Kau bawa? Saya bawa kan? baju dah warna merah waktu tu. Ya. Yeah. Dan tu Team Secret pun dah ada kan? Belum. Belum. Waktu tu Yudu first sponsor kita orang. Sebab lepas PMNC tu saya terus salam dia punya CEO. Saya minta dekat. Hebat Mampa ni. Saya gurau ya macam sponsor lah kita orang semua kan. Cakap English kan. Lepas tu dia bagi kad. Dia berminat. Lepas tu saya bagi kad tu dekat manager. Manager buat deal apa semua lah. Lepas tu terjadilah Yudu Gang. Bila main sembang pasal main tournament, all tournament, kalah menang sampailah pergi ke PMNC. Apa perasaan Man masa jatuh? Lepas tu bila bola jatuh tu bangun balik. Cuba share sikit perasaan Man. Saya awal-awal tak ada kalah. Saya menang terus. Ya. Betul Man. Tak ada, betul. First tournament PUBG Mobile lah. Kita sembang pasal PUBG Mobile lah. Pada PC kita tolak tepi lah. PUBG Mobile first tournament Comic Fiesta nombor 1. Betul. Tu first tournament tu. Oh tu first tournament Comic Fiesta champion. Okay. And then kita orang pergi PMNC champion. Okay. Yelah tengoklah line up time tu. Sangat solid Tak pun. Sebab waktu tu semua tak main PUBG. Saya dah ada basic PUBG PC. So saya macam apa yang budak-budak ni buat Fredo kan. Fredo pun tak ada juga. Semua tak main. Semua orang bawa bawa kita sekali. Mampa lah carry game lah that time. Sebab tu as a IGL. Betul, tapi saya Captain. tembak tak kena pun. Serius. Saya tembak waktu tu. Kan orang dekat, contoh orang tu dekat sini. Saya tembak dekat atas kepala dia. Tak kena pun. Buat-buat ada. Okay. Dah tak ada lah dapat gelar lah profesional, pemain profesional. Sebab Man dah banyak penambahbaikan dari segi skill, pembelajaran dalam PUBG juga betul. Dan sampai satu tahap dah famous. Ada orang duk sebut Mampa dah macam artis. Masa tu. Dengan saya sekali tau. Mampa kan. Kita follow Mampa. Dah 7 tahun 8 tahun kita follow. Tak pernah nak follow balik pun dekat Facebook ke IG. Kita gurau. Alright. So bila Mampa dah cerita tentang perjalanan awal Mampa, tentang menang, kalah, pembelajaran apa yang Mampa dapat. Sekarang ni kita masuk ke sikap ataupun dalam bentuk disiplin Mampa sendiri lah. Kita ambil selain main game Mampa, sikap apa yang betul perlu kita terapkan sebagai professional player? Saya sendiri, saya ada sikap ni. Even wife saya pun rasa dia dah tak boleh dah kawal saya. Sikap tu dia lebih kepada suka main tournament. Dia macam nampak macam simple lah. Tapi dia lebih kepada passion lah. Tak kisah apa-apa pun. Sebab saya ada main. Walaupun luar daripada game, saya suka masuk tournament juga. Apa-apa pun. Kalau contoh saya main badminton, saya nak masuk tournament. Maksudnya main cari selagi ada peluang untuk cari pengalaman dalam bukan tournament lebih pengalaman. ke macam mana? Dia lebih kepada nak challenge orang je. Nak challenge orang. Kira main ni adalah pencabar yang kalah ke menang rasa nak masuk je macam tu. Macam sekarang saya baru start main bowling. Saya rasa nak masuk tournament bowling.
Langgar je. Langgar je. Kalah. Sama je Pengalaman konsep lah, macam pengalaman. Dia lebih- masa betul. geng dulu. Masa Sama Yudo macam dulu. waktu PUBG PC dulu lah. Langgar Saya je. rasa langgar masuk. Apa kalah menang belakang cerita. Betul, at least kita masuk tournament tu boleh kenal orang, boleh dapat benda baru lah, banyak benda Buat baru. network orang kata kan. Alright. So bila Man kata lah langgar, banyak tournament dah pergi, and then Man sendiri dah banyak pergi tournament besar. Macam mana Man menguruskan masa Man? Lagi masa tu Man dah berkahwin. Betul. Setahu saya betul, dah berumah tangga masa tu. Macam mana Man boleh uruskan masa dari segi personal, kerja dan pelajaran Man masa tu? Waktu tu saya dah boleh belajar dah. Dah boleh belajar? Dah boleh belajar dah. Saya salah lah ni. Salah lah. So Google salah beritahu ni. Salah beritahu lah. Lepas saya habis belajar tu, saya memang terus kahwin. Lepas tu barulah saya dapat masuk e-sport Tahun? tahun 2018. Masa tu jugalah. 2018. Dalam tempoh setahun tu banyak berlaku lah. Betul. 2018 tu. Kiranya macam rezeki lah. Banyak kepada rezeki Rezeki lah. lepas Saya kahwin rasa. Rezeki lepas kahwin. Lepas kahwin je terus saya masuk tournament PMNC, champion. Lepas tu lepas champion pula, dalam masa sama saya dah stream daripada 2017. Sebab waktu tu pun ada kontrak Facebook, kalau abang tahu. Ada kontrak Facebook waktu tu famous juga lah. Semua orang streamer nak dapat kan. Betul. Lepas saya champion tu, saya live terus dapat partnership. Kiranya kontrak dengan Facebook lah. Selama setahun. Kiranya setahun tu renewable lah. Lepas tu macam-macam rezeki yang datang dalam satu masa. Kira rezeki tu pijak lah. Rezeki tu bijak. Dan Alhamdulillah dapat jalan yang mudah. Tapi cakap Atas usaha Man juga. Manpa usaha macam-macam untuk nak sampai ke tahap yang sepatutnya. And then bila Man dah sampai ke tahap tu, Man dah berkahwin, dah berkeluarga kan, sekarang sebagai suami, dan Man pun dah pandai menguruskan masa untuk sekarang ni kan. Kita nak tahulah masa tu Man terlalu sibuk. Orang nak ambil Man sebagai ambassador lah, Man ni dah menang dah ni apa semua kan. Dah orang panggil satu team, orang panggil kadang orang panggil Man saja pergi kan. Nampak fun ke? Kan? Nampak fun sangat-sangat. Tapi macam mana Man boleh bezakan untuk bermain? Dulu kan main sebagai tak expect pun boleh jadi sebagai pro player ataupun sebagai competitive player. Macam mana Man boleh bezakan? Selepas tu macam mana Man boleh beza? Ini untuk fun saja ataupun saya sebagai as a competitive player boleh pergi sampai ke tahap tu? Macam mana Man? Cuba Man ulas. dia sebab kiranya lepas saya champion tu, kan dah dapat kontrak apa semua kan. Okay. Dapat kontrak as Yudo gang waktu tu. Jadi memang saya bagi komitmen 100% lah untuk jadi professional player. Bukannya sebagai fun, bukannya benda yang cakap main suka-suka, bukan. Memang saya fokus 100% lah untuk benda tu. And then dalam masa yang sama pun saya streaming juga, kena streaming sebab dia ada KPI dia apa semua, berapa jam apa semua. Okay. Jadi kat situ je lah saya rasa saya balancekan masa untuk streaming dengan fokus 100% untuk training. Untuk family waktu tu saya rasa tak ada sangat pun. Macam baru kahwin, bukan ada anak pun kan. Tak ada ni sangat Yalah, pun. kita pun tengah mencari yang sepatutnya. Betul. Dan Man pun memang sangat-sangat famous masa tu. So tak takut pula masa tu kan. Tak famous. Biasa je. Biasa je. Humble lagi. Alright. Lagi. Terima kasih Mampa. So alright Mampa. Next, bila kita dah masuk Mampa kita ambil lah kita tolak tepi pasal yang Mampa sebagai bekas professional player. Okay. Kan? Dah bekas ke? Dah bekas lah. Sebab dah tak ada gaji kan. Alright. So Man sekarang dah masuk ke arah management. Betul. Untuk sekarang ni, dan sebagai duduk dalam satu company yang ternama dan kukuh di dalam scene e-sport dalam Malaysia, which is Magna e-sport. So bila Mampa dah masuk ke Magna e-sport,
apa peranan Manpa di dalam aku kata apa? MEC dalam short form dia MEC makna e-sport club. Sebab apa bos bawa masuk saya, sebab dia nak improvement dalam e-sport lah. Jadi kita orang agak ramai juga yang baru masuk, dan kita orang nak sama-sama buildkan e-sport makna ni. Tak kisah dalam dari segi team ataupun event, sebab makna ni satu company event. Betul. Jadi kita orang nak naikkan untuk carikan lebih banyak event-event e-sport untuk kita orang handle apa semua. Macam sebelum ni makna lebih fokus kepada apa namanya, company corporate. Jadi untuk corporate, Motor event corporate betul lah. jadi untuk e-sport kurang. Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Sebulan kadang ada sekali, kadang tak ada langsung. Jadi kita orang nak lebihkan benda tu untuk makna lah. Okay. Bila sekarang ni Manpa just focus on project on e-sport. Betul. Di dalam Project makna e-sport. at the same time educate Handle team handle team, educate kepada team dan termasuk orang luar ke macam mana? Untuk orang luar, kita open je kat mana-mana team yang sedia Apa ada. yang boleh share, kita betul. share. Apa mana-mana team yang ada sedia ada, kita orang welcome je untuk masuk ke makna apa semua. Just send achievement apa semua lah, sebab tak adalah kita orang nak ambil yang tak ada achievement langsung kan. Okay. Kita orang pun tak sempat nak build, orang kata nak naikkan player tu apa semua. Jadi kita orang boleh tolong dari segi support kewangan. Contoh dia ada mana-mana tournament nak pergi, so kita orang boleh support dari segi tu. Contoh kalau dia orang nak guide apa-apa pun, kita orang boleh tolong. So kalau saya nak pergi, kalau ada achievement boleh, kalau tak ada achievement saya tolong. ya ke? Okay, kena ada achievement lah. Alright. Saya ada skill issue ni. Alright. So bila Manpa dah orang ramai di peringkat umur, tak kisah ada peringkat usia yang tak kisahlah, daripada remaja, daripada budak-budak sampai ke dewasa, maupun orang yang lebih dewasa, lebih melanjutkan umurnya, kenal Manparang ni siapa. Oh, Manparang yang main e-sport tu, apa tu, game tembak-tembak tu. Dia tak sebut pun apa game kan. Mungkin dia tak tahu game apa, tapi dia tahu game tembak-tembak sebab dia dapat tahu daripada orang lain. So saya cuma nak tahu apa yang Man boleh bagi tahu kepada remaja yang sekarang yang baru nak up. Bukan baru nak up lah, baru nak masuk dunia e-sukan ni. Apa langkah penting untuk diorang hadapi? Benda ni soalan ni selalu keluar kan. Betul. Dan saya jawab apa yang saya rasa betul. Bagi saya pelajaran bagi saya memang kena, untuk semua student ataupun remaja-remaja yang ada, pelajaran kena habiskan ataupun kena power dalam pelajaran juga. Sebab so far yang saya main dengan player-player yang sedia ada ataupun yang dulu-dulu, saya rasa player yang pelajarannya tinggi ataupun dia pandai, dia lebih laju untuk catch up dan dia boleh cepat fikir apa yang kena buat apa semua. Sebab game ni perlukan fikir laju, decision making yang laju. Jadi orang yang macam slow dalam pembelajaran tu, saya rasa macam memang akan kurang. So kalau korang rasa macam pelajaran ni tak penting kan, boleh drop bila-bila masa, semua tu tak betul lah. Memang pelajaran kena dahulukan, kena habis belajar dulu. At least korang ada backup. Sebab e-sport ni bukan selamanya. Macam saya boleh bagi contoh, paling power pun kau boleh duduk dalam e-sport ni 5 tahun je. As a player. Itu pun kalau boleh sustain. Kadang-kadang setahun, lepas tu kena kick lah. Tak ada team. Sebab sekarang ni banyak dah kata apa exposure tentang dunia e-sport dalam Malaysia, maupun Malaysia ataupun dalam seluruh negara lah. Tapi kita ambil Malaysia, circle di dalam Malaysia, untuk usia nak jadi pro player ni, waktu bila main yang sesuai untuk Manpa lah? Bagi saya lepas SPM lah. Lepas SPM. Tapi sekarang nampak macam
orang pelajar umur 15 dah start main ataupun 14 dah start main. Sebab dia sekarang limit age untuk masuk pro scene 16. 16 tahun lah. Betul, 16 tahun. Right. So bila Man pun dah share kepada remaja-remaja yang nak join, dan Man pun dah bagi langkah-langkah yang kata selamat untuk diorang. Apa-apa berlaku di dunia e-sport, at least diorang ada cert ataupun certificate yang boleh diorang tak jatuh terduduk. Sebab Man pun as a qualified by engineering. Betul. So Tapi tak pakai pun. tak pakai, tak pernah pun pakai kan. So itu apa-apa berlaku. Tapi sekarang ni sebab isukan kita dalam Malaysia dah berkembang pesat. Sebab tu Man boleh duduk di sini. Sebab kita memang sangat memerlukan orang yang macam Man Parang as a bekas competitive player untuk bantu yang pelapis-pelapis di dalam Malaysia ni. So Man, bila Man dah sampai ke tahap ni, Man mesti ada satu harapan. Sebab Man dah berjaya. Man dah berjaya ke dunia. Man dah main dunia. Berapa kali Man main dunia, Man? Tak tahu lah. 5 kali kot. 5 kali main dunia, Man. Tapi kalah lah semua. Tak, adalah ranking. Ada, betul. Tak ada Man and team, Man Pau punya and team, tak adalah ranking untuk Malaysia. Betul. So, Man dah bawa nama negara kita. Dan Man adalah duduk dalam management e-sport sendiri sekarang, bukan as a competitive. Apa harapan Man untuk pelapis-pelapis kita dalam Malaysia ni? Saya lebih kepada nak tengok yang diorang boleh improve. Sebab kita ada satu masalah ni, benda ni dah lama lah sebenarnya. Apa tu? Masalah dia kepada mental. Saya tak tahu mental orang Malaysia ke mental orang, tak tahu macam mana nak cakap. Tapi memang isu ni daripada dulu lagi. Kita ada. bukan, dia tak ada solution. Kita bukannya tak power dari segi mechanical, kita power. Tapi disebabkan mental, bila kita sampai kat venue terus nampak semua player mental down ke apa, dia cuma Tiba-tiba, pura-pura. secara tiba-tiba. Betul, dia cuma pura-pura je cakap okey, aku okey. Tapi sebenarnya tengok gameplay, ni kenapa main macam ni kan? Waktu training tak macam ni. Jadi masalah tu yang orang kata dah bertahun-tahun dah saya tengok benda yang sama je. Tak pernah ada, kira tak pernah ada jawapan lah. Okay, faham. So, Maz ni ada bila tak ada solution, macam mana kalau tiba-tiba berlaku dekat Man Parang? Dah berlaku dah kat saya. Tak pernah berlaku. Dah berlaku. Dah berlaku. Dah berlaku dah. Apa yang Man Parang buat ketika tu? Waktu tu saya pun, sebab benda tu tengah ongoing, saya sendiri pun tak boleh nak bantu sangat apa yang ni. Sebab diorang lebih kepada macam saya cakap lah, diorang lebih kepada pura-pura. Diorang cakap diorang okey apa semua kan. Saya tanya personal one by one, cakap okey, saya okey, aku okey. Tapi bila masuk game tengok, kenapa main macam ni? Main takut-takut kan. Main takut, tak confidence. Dia nampak macam ni pura-pura je cakap okey sebenarnya. Hakikatnya tidak. Tidak. Betul. Hati dan apa tu? Otak. Memang sangat tak okey waktu Betul. tu. Waktu tournament tu lah. Masa tournament tak sama apa yang Betul, dia bawa nampak, masa training tu. Sebab boleh nampak body language diorang pun lain kan. Tak bercakap sangat. Dan yelah, kita tahu air muka. Betul. Teammate kita sendiri, betul. Right. Man, apa nasihat Man kepada yang betul-betul yang masih baru, maksudnya fresh dalam dunia isukan dalam Malaysia ni? Tak kisahlah apa scene game yang apa-apa sekalipun, luar daripada PUBG sekalipun. Ada nasihat? Nasihat saya untuk siapa-siapa yang baru nak masuk e-sport, memang habiskan belajar. Kalau boleh belajarlah sampai ada sijil ke apa semua untuk backup plan. Sebab e-sport ni bukan kita nak rendahkan e-sport, tapi e-sport ni memang dia punya jangka hayat untuk jadi professional player memang tak lama. Jadi kena pandai macam mana nak manage nama, macam mana nak naikkan nama. So kena belajar benda tu. Contoh ada satu tournament tu kita dah champion. Waktu tu kita kena naikkan nama. Kena cari masa timing yang sesuai lah. Saya nampak player-player yang, even player yang saya handle sebelum ni,
bila diorang ada achievement, saya suruh diorang push diorang punya nama, diorang tak nak. Diorang cakap macam nanti nama naik sendiri kan. So benda tu Tak ada orang lain melainkan kita sendiri yang brand ni diri kita, betul. So kita dah tolong untuk bagi tahu nasihat, tapi diorang tak nak buat, apa kita boleh buat kan. Diorang sendiri yang tak nak naikkan nama. Sebab untuk e-sport ni memang jadi streamer ataupun jadi influencer tu yang boleh jangka masa yang panjang sikit, berbanding dengan player. Sebab dia dah melibatkan business management dalam isukan. So dia jual bisnes lah kan. So Man, sebelum di penghujung episod kita ni dah nak habis dah ni kan. Alhamdulillah. Nak habis air dah kan. Right, Man. Man bagi dalam satu ayat, apa yang Man faham dalam e-sport? Apa yang saya faham dalam e-sport Apa maksud e-sport bagi Man Pa lah? Dalam satu ayat je Man. Man dengan Man budak engineering dulu, dah tak pernah menggunakan satu sertifikat tu, dan sekarang dah terus masuk lompat ke e-sport scene. Apa maksud e-sport bagi Man Pa dalam satu ayat? Ayat kebat ni bagi. Lah, Ni cakap kat luar tadi ayat kebat ni. Soalan kebat. Luar lain, dalam daerah lain dah. Apa e-sukan bagi saya, e-sport untuk sukan digital lah. Walaupun orang nak pandang macam main game je, tapi sebenarnya dia banyak menggunakan mental, sama je macam sukan-sukan fizikal yang lain. Fizikal tak kuat, tak power kan kau. Walaupun kau training lah 40 jam ke, sehari 40 jam, lebih daripada 24 jam, still akan kalah kalau mental tak kuat. Terima kasih Man atas ayat-ayat inspirasi Man. Macam salah kan? Macam salah tapi orang cakap, Tapi betul lah apa Man. Betul lah apa Man cakap. Apa orang kata apa? Dalam e-sport ni tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. If you don't move, apa yang saya faham lah, apa yang saya selama saya duduk dalam isukan sebagai host ataupun sebagai e-sport management dalam pembangunan e-sport. Apa yang you dah move, you kena move je. You nak betulkan apa tu ketika you moving gitu. Betul Man? Sebenarnya benda ni sama, boleh di-apply untuk semua benda lah. Semua even benda, kita kerja ke, apa-apa benda sekalipun. Saya kerja office je Man. Sama je. Kalau benda tu kita plan tak berjalan, sama juga. Betul tak? Betul. Alright, itu sahaja pada episod kali ini di podcast Nadi Sukan bersama dengan saya Man Parang sebagai episod kali ini. Man, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir tak ada. Itu saja daripada saya selaku host Amir Irfan di podcast Nadi Sukan. Kita jumpa untuk next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera.